Pernah tak mood rajin korang tu datang pada hari Sabtu, yang mana lori sampah hari Selasa baru datang? Macam Kak Ferry lah. Macam rumah Kak Ferry ni, tong sampah tak datang hari-hari. Dia datang ada jadual lah. Jual. So hari Sabtu lah kita rajin pergi pasar, beli sotong, beli ikan, beli udang, beli ayam, segala benda tu. So bila siang adalah perut-perut ayam, perut-perut ikan, sotong punya, yalah benda sampah udang tu kan. So 2 hari je benda tu dah boleh bulat. 2 hari sahaja, memadai 2 hari saja, tong sampah kita boleh jadi bau yang sangat berdengung. Bau yang sangat berdengung. Sampah pula datang hari Selasa. Okay? Kat sana macam kat Pulau Taman ni, sampah tak boleh main letak-letak tau. Nanti kena saman, kena denda. So memang kita kena manage lah. Pelihara je dulu sampah-sampah tu. Baunya melekat awak. Baunya menusuk. Okay, kita akan guna Fumiko ni kat tu sampah luar sebab Bazir lah sayang kan. Kita hanya gunakan Fumiko ni untuk dalam rumah untuk keselesaan kita. Satu, bila sampah kat sini, bau kita selesa. Yang kedua, bila kita nak manage sampah ni, kita manage sampah awak. Kak Ferry tu tanya kat lah. Kak Ferry, AJK sampah ni lah suami Kak Ferry. Tapi ada hari terdesak yang mana dia tak ada, Kak Ferry kena buat tu memang Kak Ferry memang cepat tak tahan lah bau-bau busuk tu. Kak Ferry memang tak tahan. So sambil ni mulut kita nak muntah. Sambil tarik memang muntah. Geli lagi dengan ulat-ulat tu kan. So Kak Ferry memang guna Fumiko ni untuk memang bau tu tak ada. Memang bau tu bukanlah fully. Kalau sampah bangkai atau benda busuk sangat, dia tak adalah 100% hilang. Tapi dia mungkin reduce 80%. Daripada busuk dahsyat tu, 80% tak ada. Okay? Tapi ada juga yang cakap 100% tak ada. Tak tahulah, Kak Ferry boleh cakap 80% lah kalau bangkai yang busuk dahsyat. Tapi kalau yang macam bau-bau sama belacan tu, 100% gone. Okay, bau durian 100% gone. So, benda ni sangat memudahkan kita untuk manage sampah kita yang berbau. Kalau yang ada pampers tu kan, anak yang kencing, pampers menimbun tu, lagi function. Memang function, seriously.